Kita buat baik kepada suami contohnya. Ya, suami adalah lubuk pahala kita untuk jalan kita. Buat baik boleh jadi kita masuk syurga. Tapi yang pertama sekali, niat kita betul-betul syurga, redha Allah. Kita nak dapat redha Allah kerana Allah. Wanita kena bezakan apa-apa jua yang kita lakukan dalam muka bumi Allah ni, di setiap langkah kita. Kalau perkara itu baik, pasakkan, teguhkan diri kita. Kita buat ni bukanlah kerana manusia, tapi kerana Allah semata-mata. Itu adalah perkara yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Aku buat ini kerana Allah, bukan untuk dipuji, bukan mendapat perhatian oleh semua orang. Sebab wanita, kalaulah kita buat tu semata-mata kerana manusia, kalau kita tak dapat apa yang kita buat itu mendapat perhatian manusia, kita akan rasa kecewa. Sebab niat kita kerana tak dapat pujian. Kalau kita tak dapat pujian, kita kecewa. Jadi muslimat, wanita kena jelas apapun yang kita buat, buatlah kerana Allah. Kita buat baik kepada suami contohnya. Ya, suami adalah lubuk pahala kita untuk jalan kita. Buat baik boleh jadi kita masuk syurga. Tapi yang pertama sekali, niat kita betul-betul syurga, redha Allah. Kita nak dapat redha Allah kerana Allah. Jadi bila kita masak tapi balik-balik suami tak makan, contoh, sebab apa? Abang dah makan dekat pejabat dengan kawan-kawan belanja. Jadi isteri dah masak sedap-sedap 2-3 lauk dah tapi tak makan. Isteri tak sedih. Sebab apa kita tak sedih? Memang kita buat itu hanyalah kerana Allah semata-mata. Kita nak Allah cintai kita, kita nak Allah redha dengan kita. Dapat pahala tak? Walaupun orang tak makan, kita dapat pahala atas usaha kita, walaupun orang tak makan. Jadi kita nak dapat penghargaan di sisi Allah tu, manisnya kita akan dapat di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam.